Hello guys, jumpa lagi dalam video kali ini. Untuk video kali ini aku tertarik banyak sebab ada yang DM aku banyak sukakan pasal simptom ni. Jadi apa sukakan pasal simptom? Jadi simptom ni aku nak cerita apa yang betul-betul yang aku paling takut lah bila dapat GERD dan anxiety ni. Satu adalah sesak nafas lah. Sesak nafas susah kita nak bernafas ni. Kita rasa macam cangkat tu, macam pendek. Bila kita tarik ni kita boleh tarik panjang tu sebab aku dah lega. Kalau dulu aku tarik pendek aku rasa dah full, dah penuh, dah singkat sangat aku bernafas ni. Aku rasa macam tak puas aku bernafas ni. Bila benda tu terjadi, macam apa tutup hidung ni lah. Apa tarik nafas, tarik sikit, tutup hidung. Rasa macam tu lah apa yang aku rasa bila ada GERD tu. Bila perut dah kembung, bila ada reflux, semua tu benda tu terjadi. Okey, lepas tu simptom yang menyucuk-nyucuk tu. Menyucuk-nyucuk pun dia pandai pula menyucuk di bahagian belah dada kiri. Dekat sini memang ada jantung lah. Bila ada cucuk-cucuk di sini, spot aku dekat sini lah. Tapi aku tak pasti sama tak dengan apa. Tapi aku satu lah ni dekat sini. Dekat sini yang selalu menyucuk. Tu ada 2-3 tempat lagi yang selalu menyucuk. Dan di bawah sini. Okey, ni antara tempat-tempat yang dia menyucuk lah. Dia cuba nak trigger yang kata kita ni ada sakit jantung. Okay, lepas tu ada juga yang otot kita ni bergerak sendiri tau di bahagian lengan kiri ni. Mulalah aku trigger kata ni memang lenguh apa semua ni kat sini belah tangan kiri ni memang lah rasanya sakit jantung ni. Aku tak ada yang benda lain yang aku fikirkan, tapi aku banyak menjurus kepada sakit jantung. Okey, lepas tu bila apa dah rasa susah nak bernafas, rasa menyucuk-nyucuk kat sini, lepas tu rasa bergetak-getak kat sini kan, otot ni bergerak, mulalah panik. Bila panik tu aku jadi lagi takut, bernafas dah tak okey. Dengan nafas yang pendek tu, nafas pun tak okey. Lepas tu mula di tangan ni rasa macam ketak-ketak, rasa macam kebal-kebal. Lepas tu di kaki ni, macam aku beritahu memang sejuk. Kaki ni macam sejuk, macam apa rendam ataupun kena aircon musim hujan, macam rendam dalam air sejuk. Memang sejuk kaki ni. Badan jadi lemuk dan jadi tak bermayar langsung badan ni. Masa tu lah aku akan minta tolong mak aku, wife aku. Mereka akan picit-picit ramas-ramas kaki ni, baru dia berasuh-asuh kurang. Masa yang dia ambil tu lebih kurang setengah jam jugalah nak kena picit-picit tu. Tapi semua benda tu akan hilang. Apa dah betul-betul okey, dah sembuh total tu, semua tu kembali seperti biasa, seperti sebelum ni. Apa dah sihat. Jumpa lagi lah yang in the next video. Ciao.